Salam semua. Kemelut hubungan antara Bersatu dengan PAS dilihat semakin meruncing apabila Adun Sungai Manik, Datuk Zainal Fadzhi Paharudin mendakwa usaha pimpinan Bersatu mempertahankan diri kini dilihat semakin terdesak dan akhirnya memakan diri sendiri. Menurut beliau, pelbagai kenyataan yang dikeluarkan pimpinan Bersatu kebelakangan ini bukan sahaja gagal menjernihkan keadaan, malah menambahkan lagi persepsi negatif rakyat terhadap parti itu. Zainal Fadzhi berkata, isu yang berlaku antara PAS dan Bersatu sudah terlalu lama diperkatakan sehingga rakyat sendiri memahami realiti sebenar di sebalik ketegangan tersebut. Beliau mendakwa tindakan pimpinan Bersatu yang sebelum ini dilihat menyerang PAS namun kemudian tampil memberi pelbagai penjelasan selepas menerima reaksi balas daripada kepimpinan PAS menunjukkan mereka berada dalam keadaan panik untuk mengawal persepsi awam. Menurutnya lagi, kenyataan rasmi yang disusun lengkap dengan gambar dan naratif tertentu turut memberi gambaran bahawa Bersatu terlalu terdesak untuk membuktikan mereka tidak bersalah dalam konflik berkenaan. Dalam masa sama, beliau berpandangan kesabaran PAS mungkin sudah sampai ke penghujung dan tidak menolak kemungkinan parti itu akan mengambil tindakan lebih drastik selepas ini. Mengulas kedudukannya sebagai wakil rakyat bebas pembangkang di Perak, Zainal Fadzhi menegaskan status pembangkang tidak ditentukan oleh keanggotaan dalam mana-mana parti. Sebaliknya berdasarkan kedudukan seseorang wakil rakyat di dalam Dewan. Beliau turut membidas tindakan bekas Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang didakwanya cuba menyingkirkan beliau daripada beberapa jawatan berkaitan pengurusan pembangkang negeri. Sekian dulu. Ikuti Politico untuk perkembangan politik semasa.